Nak angkat dah. Nak angkat. Saya angkat dah. Okey, hari ni kita di site apa ni? Dengkin. Dengkin ke sini ya? Nilai. Nilai ya, lupa. Semalam Dengkin. Okey. Hari ni kita dekat Nilai. Untuk pasang si channel lah. Si channel. Untuk yang ni kita pakai 1 kali 2, 2 kali 3. Dan 4 1,5 dia setengah. 2,5 kita pakai. 4 kali 4 24. 4 kali 4 berapa? 4 2 kali 4. Ni tukar-tukar kita dah pasang. So untuk yang ni siapa nak pasang si channel boleh contact Pos Arkil. Di mana area saja seluruh Semenanjung kita cover ni. So yang ni bila masuk color dia akan lebih wow lah. Yang ni berat ni. Luar 8,5. Okay. So kita tak perlu wedding lah. Kalau kita wedding siapa nak buat video kan? Buat video ni. Okay, ngam. Jom. Tengok. Rokok lagi. Ni lagi. Oh, steady lah. Tolong pegang. Okay. So siap renovation. Batu angin. Yang ni kita ada auto gate di bahagian bawah. So yang ni dalam masa 2 hari atau 3 hari lah. Okay. So kita akan masuk ceiling lah. PVC ceiling lah. So lebih menonjol lah. Lebih cantik, nampak lebih wow. Nampak yang ni kalau kita pasang si channel dia berbeza dengan HCP. Kalau di bahagian tepi ni dia memakai HCP, dia nampak menurut, dia tak setegak ni, tak semewah ni lah. Dia nampak okay. Pemasangan dia lebih kurang saja, tapi lebih susah yang ni lah. Sebab dia nak lebih nampak cantik, lebih nampak mewah. Kalau rumah nak nampak mewah, pakai channel. Yang ni kita pakai ketebalan berapa yang ni? 4mm dan 4mm. Okey. So tebal dia tinggi. Setengah tempat kita pasang lampu LED di bahagian depan. So kalau owner ada bajet lah, ada bajet lebih boleh letak lagi. Okey. Yang nak harga bajet boleh pasang macam tu. Tak perlu LED apa semualah. Tak termasuk ceiling lah. Okey, ni termasuk dulu. Okey. So ceiling ni akan cara seperti mozaik ni lah. Kalau kita. Okey, so sekarang ni kita dah buat. Di sini tempat duduk. Tempat duduk di bahagian sini. So akan ada leadership di bahagian sini yang berkala tak boleh lah. Ini kita dah pasal. Pasal halus Pasal halus. So dekat sini kita akan pasal buat di sini yang berkala coklat. So kita layan pemasangan dahulu. Pemasangan dengan panas. So yang ni pun kita bawa pasang tabak ni. Nampak dia semua pro ni. Ni pengalaman lebih daripada 10 tahun. Tengok gaya pun dah tahu. Dia kalau kita jalan-jalan kita tengok tukang tu kita dah tahu lah pengalaman. Ni lagi lama. Lagi lama kan? Boleh Boleh? Tak boleh cakap ah. Ha? Dia malu. Dia datang sini dia buat kerja je, dia tak harap faham. Kalau orang minta tip macam tu. Kalau boleh cakap. Kalau kepada tu banyak kaki di area sini. Banyak lagi ni. Okey, yang masih belum pasang lagi. Bahagian tepi dia pun sama, okey.
Untuk kotak ni, untuk casing supaya nampak lebih eksklusif, lebih nampak mewah. Okey, kita memakai saluran pipe yang petak lah. Okey, kita nampak di sini. Okey, petak so bila kita nak masuk kali hitam, dia nampak seolah-olah tiang. Seolah-olah tiang dan juga besi lah. Besi. So dekat sini kita ada 3x3 pun ada. 4x4 pun ada. Okey. So kita tengok